Setiap kali kita contact dia ada jawab, kalau lambat pun dia akan reply balik. Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada satu sesi penyerahan kunci kebahagiaan. Alright, so kes dah nak hampir selesai, tapi kita serahan kunci awal. Jadi macam biasa, sebelum kita serah ni, kita nak dengar juga komen daripada klien. Sejujur-jujurnya, sepanjang proses, mungkin ada benda yang boleh kita buat tambah nilai. InsyaAllah, silakan Kak. Alhamdulillah, hari ni dapat kunci rumah pertama kami. Sejujurnya kami cakap Encik Azmi dengan tim dia ni. Azmi tu company. Encik syukur dengan tim company dia memang sporting dan senang kerjasama. Tak sampai berapa bulan dah dapat kunci, rasa dalam 3 bulan. Alhamdulillah. Kami sekeluarga. Itu sajalah dapat komen. Bang, sama je. Okey. Senang kerjasama. Kalau daripada sudut star, agak-agak berapa star boleh bagi? Star boleh bagi 5 star lah. 5/5 ke 5/10 ke? 5/5. 5/5. Sebab apa? Setiap kali kita contact dia ada jawab, kalau lambat pun dia akan reply balik. Itu aja. Senang kerja. Kalau nak cari rumah ke apa ke, nak jual ke boleh cari. Cik syukur. Memang mudah kerja. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Okey, so yang mana kat luar yang rasa nak cari rumah, nak beli rumah, nak jual, boleh roja-roja guys. Assalamualaikum. Bersama Azmi, realisasikan mimpi. Tiada